Selamat sejahtera dan segulai sejalai. Di dalam video ini, saya akan perkenalkan salah satu makanan tradisional etnik Melayu di Kampung Asal Jaya Laut, iaitu bubur lemantak atau juga dikenali sebagai bubur mantak. Mantak bermaksud mentah ataupun tidak masak. Tapi, itu tidak bermaksud bubur ini mentah. Bubur ini sebenarnya telah dimasak dengan sempurna. Ia hanya nampak seperti belum masak kerana teksturnya yang lembut dan kenyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Puan Sarima. Pada hari ini, Puan Sarima akan mengajarkan kita tentang bagaimana untuk memasak bubur mantak. Mula-mula masukkan tepung sagu, kemudian tuangkan air sedikit demi sedikit dan uli tepung. Kemudian ayakkan tepung yang sudah kita uli sebentar tadi. Kemudian masukkan tepung yang sudah diayakkan tadi ke dalam air yang bersuhu 45 darjah Celsius. Sekiranya air tidak cukup 45 darjah Celsius, ketulan tepung ini akan menjadi ambuyat. Jadi, apabila air sudah cukup mendidih, barulah kita masukkan tepung ke dalam air. Tepung yang tadi kita dah panaskan dalam air ni, kita angkat dan kita letak dekat bekas yang lain untuk kita basuh lagi sekali tepung-tepung ni. Sekarang kita akan basuh tepung ini sehingga air basuhan menjadi jernih. Seterusnya, parutkan kelapa untuk dijadikan santan. Atau untuk lebih mudah, boleh sahaja kita gunakan santan kotak. Masukkan santan dan kemudian campurkan gula apung untuk tambahkan kemanisan dalam bubur mantak. Sekarang kita sedang menggaul. Bubur mantak sudah siap dihidang. Jemput makan.